Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Adila binti Abdul Majid daripada kumpulan PPISMP E8 ambilan Ogos 2025. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan bagi kursus GISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan yang bertajuk Pendidikan dalam Arus Perubahan Ekonomi, Cabaran dan Masa Depan Generasi. Pembentangan ini memberi fokus kepada hubungan antara perubahan ekonomi global dengan sistem pendidikan serta bagaimana pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks. Dalam dunia yang sentiasa berubah akibat globalisasi, teknologi digital dan konflik geopolitik, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi cabaran masa depan. Oleh itu, dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan beberapa isu utama seperti jurang digital, ketidaksamaan sosioekonomi, konflik global dan cabaran pendidikan digital serta peranan guru untuk memastikan sistem pendidikan terus relevan. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah kursus GISC Isu Semasa dan Cabaran Masa Depan iaitu Puan Khalai Selvi Tachinamutu atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang telah diberikan sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Segala panduan, penerangan serta nasihat yang diberikan amat membantu saya untuk memahami topik berkaitan isu semasa dan cabaran masa depan dengan lebih mendalam. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau untuk meluangkan masa memberikan penerangan yang jelas serta dorongan kepada para pelajar supaya dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Melalui tugasan ini, saya dapat meningkatkan pengetahuan tentang hubungan antara pendidikan, ekonomi dan perubahan global yang merupakan aspek penting dalam memahami cabaran yang dihadapi oleh masyarakat masa kini. Perubahan ekonomi global merupakan salah satu faktor utama yang memberi kesan besar kepada sistem pendidikan di seluruh dunia. Pada masa kini, perkembangan pesat dalam teknologi digital, automasi dan kecerdasan buatan telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi dan memperoleh ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, banyak sektor pekerjaan kini memerlukan kemahiran baharu seperti kemahiran digital, pemikiran kritis, kreativiti dan kebolehan menyelesaikan masalah. Dalam konteks Malaysia, sistem pendidikan perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan ini bagi memastikan generasi muda mempunyai kemahiran yang relevan dengan keperluan ekonomi masa hadapan. Hal ini kerana pendidikan sering dianggap sebagai pelaburan jangka panjang negara dalam pembangunan ekonomi. Melalui pendidikan yang berkualiti, negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan mampu untuk bersaing di peringkat global. Pembentangan ini mempunyai 3 objektif utama. Objektif pertama ialah untuk menjelaskan implikasi perubahan ekonomi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Perubahan ekonomi global memberi kesan kepada struktur pekerjaan, kemahiran yang diperlukan serta kaedah pembelajaran dalam sistem pendidikan. Objektif yang kedua ialah untuk menganalisis bagaimana isu semasa seperti jurang digital dan ketidaksamaan ekonomi mempengaruhi peluang pendidikan pelajar. Tidak semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada teknologi dan sumber pembelajaran yang boleh menyebabkan jurang pencapaian akademik. Objektif ketiga ialah untuk mengenal pasti peranan guru dalam menyediakan pelajar menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan. Guru memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar membina kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan literasi digital. Melalui analisis ini, diharapkan pembentangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pendidikan perlu berkembang untuk menghadapi perubahan ekonomi global.
Seterusnya, kita lihat kepada aspirasi pendidikan negara yang merupakan asas penting dalam pembangunan sistem pendidikan di Malaysia. Aspirasi ini menekankan beberapa elemen utama bagi memastikan sistem pendidikan mampu menyokong pembangunan negara secara menyeluruh. Pertama ialah memastikan semua pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau lokasi tempat tinggal. Hal ini bermakna setiap pelajar perlu mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti. Yang kedua ialah menyediakan pendidikan bertaraf antarabangsa supaya pelajar Malaysia mampu bersaing dengan pelajar dari negara lain di peringkat global. Selain itu, aspirasi ini juga bertujuan untuk mengurangkan jurang pendidikan antara kumpulan sosial, terutamanya antara pelajar bandar dan luar bandar serta antara pelajar daripada keluarga berpendapatan tinggi dan rendah. Aspirasi pendidikan juga menekankan pembinaan masyarakat yang harmoni melalui pendidikan di mana sekolah bukan sahaja tempat memperoleh ilmu tetapi juga tempat membina nilai perpaduan dan toleransi. Akhir sekali, sistem pendidikan perlu diurus secara berkesan supaya segala dasar dan pelaksanaan pendidikan dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Kesemua aspirasi ini merupakan sebahagian daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan negara mampu menyokong pembangunan ekonomi secara mampan. Pendidikan mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pembangunan ekonomi negara. Sistem pendidikan yang berkualiti mampu menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan inovasi yang diperlukan oleh pasaran pekerjaan. Sebagai contoh, negara yang mempunyai sistem pendidikan yang baik biasanya mampu menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif, kreatif dan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika akses kepada pendidikan tidak seimbang, keadaan ini boleh menyebabkan ketidaksamaan sosial dalam masyarakat. Contohnya, pelajar yang tidak mendapat peluang pendidikan yang berkualiti mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang baik pada masa hadapan. Hal ini termasuklah menyesuaikan kurikulum, kaedah pengajaran serta kemahiran yang diajar di sekolah. Dengan cara ini, sistem pendidikan dapat membantu memastikan negara kekal kompetitif dalam ekonomi global yang semakin mencabar. Perubahan ekonomi global memberi kesan kepada sistem pendidikan dalam beberapa aspek utama. Antara implikasi utama ialah pendigitalan pendidikan. Pada masa kini, teknologi digital semakin banyak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya penggunaan platform pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan dan bahan pembelajaran digital. Selain itu, perubahan ekonomi juga menyebabkan perubahan keperluan kemahiran dalam pasaran pekerjaan. Banyak pekerjaan kini memerlukan kemahiran digital, kreativiti serta pemikiran kritis. Implikasi seterusnya ialah ketidaksamaan peluang pendidikan. Pelajar daripada latar belakang ekonomi yang berbeza mempunyai akses yang tidak sama kepada kemudahan pembelajaran seperti internet, peranti digital dan bahan rujukan. Selain itu, perubahan ekonomi juga menyebabkan transformasi kaedah pengajaran. Guru kini perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif dan berpusatkan pelajar. Oleh itu, sistem pendidikan perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan ini supaya mampu menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Implikasi yang pertama, jurang digital dalam pendidikan. Salah satu isu semasa yang semakin ketara dalam sistem pendidikan ialah jurang digital. Jurang digital merujuk kepada perbezaan akses kepada teknologi dan internet dalam kalangan pelajar. Isu ini menjadi lebih jelas terutamanya selepas pandemik COVID-19 apabila banyak sekolah terpaksa melaksanakan pembelajaran secara dalam talian. Pelajar yang mempunyai akses kepada komputer, tablet atau internet yang stabil dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah. Namun begitu, pelajar yang tidak mempunyai kemudahan seperti menghadapi kesukaran untuk menyertai kelas dalam talian atau mengakses bahan pembelajaran digital
Keadaan ini boleh menyebabkan pelajar tersebut ketinggalan dalam pembelajaran dan seterusnya menjejaskan prestasi akademik mereka. Oleh itu, juran digital merupakan salah satu cabaran utama yang perlu ditangani dalam sistem pendidikan pada masa kini. Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya juran digital dalam pendidikan. Faktor pertama ialah faktor ekonomi. Keluarga yang berpendapatan rendah mungkin tidak mampu menyediakan peranti digital seperti komputer riba atau tablet untuk anak-anak mereka. Faktor yang kedua ialah infrastruktur internet. Di setengah kawasan luar bandar, campaian internet masih lemah atau tidak stabil. Dan faktor yang ketiga ialah literasi teknologi. Tidak semua pelajar atau ibu bapa mempunyai kemahiran menggunakan teknologi dengan berkesan. Selain itu, faktor kemudahan sekolah juga memainkan peranan penting. Tidak semua sekolah mempunyai makmal komputer atau kemudahan teknologi yang mencukupi. Gabungan semua faktor ini menyebabkan juran digital terus wujud dalam sistem pendidikan. Juran digital boleh memberi kesan yang besar kepada proses pembelajaran pelajar. Pelajar yang tidak mempunyai akses kepada teknologi sering menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran secara berkesan. Mereka mungkin tidak dapat mengakses bahan pembelajaran digital, menyertai kelas dalam talian atau menyiapkan tugasan yang memerlukan penggunaan internet. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh menyebabkan jurang pencapaian akademik antara pelajar bandar dan luar bandar semakin melebar. Selain itu, jurang digital juga boleh menjejaskan pembangunan modal insan negara kerana tidak semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. Oleh itu, usaha perlu dilakukan untuk memastikan akses kepada teknologi pendidikan dapat diberikan secara lebih adil kepada semua pelajar. Selain jurang digital, satu lagi isu penting ialah ketidaksamaan sosio-ekonomi dalam pendidikan. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi pelbagai kekangan dalam proses pembelajaran. Contohnya, mereka mungkin tidak mempunyai sumber pembelajaran yang mencukupi seperti buku rujukan, peranti digital atau persekitaran belajar yang kondusif. Selain itu, tekanan kewangan dalam keluarga juga boleh memberi kesan kepada emosi dan motivasi pelajar. Dalam sesetengah kes, pelajar mungkin perlu membantu keluarga menjana pendapatan yang boleh menjejaskan fokus mereka terhadap pembelajaran. Keadaan ini menunjukkan bahawa faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan pendidikan seseorang pelajar. Seterusnya, kita lihat dengan lebih mendalam tentang tekanan kewangan dalam kalangan isi rumah, terutamanya keluarga berpendapatan rendah. Tekanan kewangan merujuk kepada keadaan di mana keluarga menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan keperluan harian. Dalam konteks pendidikan, tekanan kewangan boleh memberi kesan secara langsung kepada peluang pembelajaran anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa yang menghadapi masalah kewangan mungkin tidak mampu untuk menyediakan kemudahan pembelajaran yang mencukupi seperti buku rujukan tambahan, kelas tuition atau peranti digital. Selain itu, tekanan kewangan juga boleh menjejaskan kesejahteraan emosi keluarga. Apabila ibu bapa menghadapi tekanan kewangan yang tinggi, keadaan ini boleh memberi kesan kepada suasana dalam keluarga dan secara tidak langsung mempengaruhi motivasi belajar anak-anak. Kajian juga menunjukkan bahawa tekanan kewangan dalam kalangan isi rumah berpendapatan rendah, khususnya kumpulan B40, boleh memberi kesan kepada prestasi akademik pelajar serta kesejahteraan keseluruhan keluarga. Oleh itu, isu tekanan kewangan keluarga memerlukan faktor penting yang perlu diberi perhatian dalam usaha memastikan peluang pendidikan yang lebih adil kepada semua pelajar. Tekanan kewangan dalam keluarga boleh memberi beberapa kesan penting terhadap pendidikan anak-anak. Kesan pertama ialah kekurangan sumber pembelajaran. Apabila keluarga menghadapi kekangan kewangan, mereka mungkin tidak mampu menyediakan buku rujukan, peranti digital atau akses internet yang stabil. Kesan kedua ialah penurunan motivasi dan fokus pelajar. Pelajar yang menghadapi tekanan dalam keluarga mungkin berasa tertekan atau kurang bermotivasi untuk belajar.
Selain itu, tekanan kewangan juga boleh menyebabkan jurang pencapaian akademik antara pelajar daripada keluarga berpendapatan tinggi dan rendah. Pelajar yang mempunyai akses kepada kemudahan pembelajaran yang lebih baik biasanya mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang cemerlang. Dalam sesetengah keadaan, tekanan kewangan juga boleh menyebabkan risiko keciciran pendidikan. Contohnya, pelajar mungkin terpaksa membantu keluarga menjana pendapatan sehingga memberi kesan kepada kesinambungan pendidikan mereka. Oleh itu, isu ketidaksamaan sosioekonomi ini perlu ditangani dengan serius supaya setiap pelajar mempunyai pendidikan yang sama. Slide ini menunjukkan hubungan antara perubahan ekonomi global dengan sistem pendidikan. Perubahan ekonomi global biasanya bermula dengan perkembangan teknologi seperti teknologi digital, automasi dan kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi ini seterusnya membawa kepada perubahan keperluan dalam pasaran pekerjaan. Sebagai contoh, banyak pekerjaan pada masa kini memerlukan kemahiran digital, pemikiran kritis serta kebolehan menyelesaikan masalah. Perubahan ini akhirnya mempengaruhi sistem pendidikan di mana kurikulum dan kaedah pengajaran perlu disesuaikan dengan keperluan pasaran pekerjaan. Apabila sistem pendidikan berjaya menyesuaikan diri dengan perubahan ini, sistem ini dapat menghasilkan modal insan yang berkualiti, iaitu tenaga kerja yang berpengetahuan, berkemahiran dan berinovatif. Modal insan yang berkualiti inilah yang akan membantu meningkatkan daya saing ekonomi negara. Oleh itu, hubungan antara ekonomi dan pendidikan sangat penting kerana kedua-duanya saling mempengaruhi dan membangunkan negara. Seterusnya, kita beralih kepada isu semasa global, iaitu konflik antara Rusia dan Ukraine yang bermula pada tahun 2022. Konflik ini bermula apabila Rusia melancarkan serangan ketenteraan ke atas Ukraine yang seterusnya mencetuskan ketegangan politik dan ekonomi antara Rusia dengan negara barat. Konflik ini bukan sahaja memberi kesan kepada kedua-dua negara tersebut, tetapi juga memberi kesan kepada ekonomi global. Hal ini kerana Rusia dan Ukraine merupakan antara pengeluar utama beberapa sumber penting dunia, seperti gandum, baja dan gas asli. Apabila konflik berlaku, rantaian bekalan global menjadi terganggu. Akibatnya, harga makanan dan tenaga meningkat di banyak negara di seluruh dunia. Selain itu, negara-negara barat juga telah mengenakan sekatan ekonomi terhadap Rusia yang seterusnya memberi kesan kepada perdagangan antarabangsa. Keadaan ini menunjukkan bahawa konflik geopolitik boleh memberi kesan yang besar kepada kestabilan ekonomi dunia. Selain konflik Rusia-Ukraine, satu lagi konflik yang memberi kesan kepada dunia ialah konflik antara Israel dan Palestin di Gaza. Konflik ini sebenarnya telah berlaku selama beberapa dekad, namun ketegangan kembali memuncak pada tahun 2023. Konflik ini telah menyebabkan kemusnahan infrastruktur, kehilangan nyawa yang tinggi serta menjejaskan kehidupan masyarakat di Gaza. Selain kesan kemanusiaan, konflik ini juga mempunyai implikasi geopolitik dan ekonomi. Hal ini kerana kawasan Timur Tengah merupakan salah satu kawasan utama pengeluaran minyak dunia. Apabila berlaku konflik di rantau ini, harga minyak dunia boleh meningkat dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global. Selain itu, konflik ini juga boleh mengganggu rantaian bekalan antarabangsa serta memberi kesan kepada perdagangan global. Oleh itu, konflik geopolitik seperti ini menunjukkan bagaimana keadaan politik dunia boleh mempengaruhi ekonomi global. Slide ini menunjukkan perbandingan antara konflik Rusia-Ukraine dan konflik di Gaza. Walaupun kedua-dua konflik ini berlaku di kawasan yang berbeza, kedua-duanya mempunyai kesan yang besar kepada dunia. Konflik Rusia-Ukraine lebih tertumpu kepada isu geopolitik dan keselamatan, serta memberi kesan kepada bekalan makanan dan tenaga dunia. Sebaliknya, konflik di Gaza lebih berkait dengan krisis kemanusiaan dan konflik wilayah. Namun begitu, kedua-dua konflik ini mempunyai kesan global yang hampir sama, iaitu menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan harga barangan. Perbandingan ini menunjukkan bahawa konflik geopolitik boleh memberi kesan yang luas kepada ekonomi global dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia.
Konflik global boleh memberi kesan tidak langsung kepada Malaysia, terutamanya dari segi ekonomi. Sebagai contoh, peningkatan harga makanan dan tenaga akibat konflik global yang boleh memberi kesan kepada kos sara hidup masyarakat. Keadaan ini juga boleh memberi kesan kepada sektor pendidikan, terutamanya dari segi peruntukan kewangan dan akses kepada kemudahan pembelajaran. Selain itu, konflik global juga menunjukkan bahawa dunia masa hadapan penuh dengan ketidaktentuan ekonomi dan politik. Oleh itu, sistem pendidikan perlu bersedia untuk melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran penting seperti pemikiran kritis, kebolehsuaian dan literasi digital. Kemahiran ini sangat penting supaya generasi muda mampu menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah. Berdasarkan konflik global yang telah dibincangkan tadi, terdapat beberapa pengajaran penting yang boleh diambil oleh sistem pendidikan. Pertama, dunia masa hadapan akan menjadi semakin tidak menentu dari segi ekonomi dan politik. Oleh itu, sistem pendidikan perlu bersedia untuk melahirkan generasi yang mampu menyesuaikan diri dengan Selain itu, sistem pendidikan juga perlu memberi penekanan kepada literasi digital kerana teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan moden. Di samping itu, pendidikan juga berperanan dalam membentuk nilai kemanusiaan seperti toleransi, keamanan dan empati dalam kalangan generasi muda. Hal ini penting supaya generasi akan datang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi dalam menghadapi konflik dan cabaran dunia. Walaupun konflik global sering membawa kesan negatif, namun terdapat juga beberapa impak positif yang boleh dilihat daripada situasi ini. Pertama ialah peningkatan kesedaran tentang keselamatan makanan. Banyak negara kini mula memberi perhatian kepada pengeluaran makanan tempatan bagi mengurangkan kebergantungan kepada import. Yang kedua ialah peningkatan penggunaan teknologi inovasi dalam pendidikan sektor, termasuk sektor pendidikan. Sebagai contoh, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan semakin meluas selepas pandemik dan krisis global. Kerjasama antarabangsa antara negara bagi menstabilkan ekonomi dunia. Dalam konteks pendidikan, krisis global juga mendorong sistem pendidikan untuk memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran masa depan seperti kemahiran digital, kreativiti dan pemikiran kritis. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun krisis global membawa cabaran, krisis ini juga membuka peluang kepada transformasi dan inovasi dalam pelbagai bidang. Dalam era digital, guru menghadapi beberapa cabaran dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan teknologi. Salah satu cabaran utama ialah kekurangan latihan teknologi dalam kalangan guru. Tidak semua guru mempunyai pengalaman atau kemahiran yang mencukupi untuk menggunakan teknologi secara berkesan dalam pengajaran. Selain itu, guru juga menghadapi kekangan masa untuk menyediakan bahan pengajaran digital yang berkualiti. Menyediakan bahan pembelajaran digital seperti video, kuis interaktif dan bahan multimedia memerlukan masa serta kemahiran tambahan. Cabaran seterusnya ialah tahap kemahiran pelajar yang berbeza-beza dalam penggunaan teknologi. Ada pelajar yang sangat mahir menggunakan teknologi tetapi ada juga yang masih kurang pendedahan kepada teknologi digital. Selain itu, terdapat juga cabaran dari segi kemudahan teknologi di sekolah di mana tidak semua sekolah mempunyai kemudahan internet atau peralatan teknologi yang mencukupi. Oleh itu, guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran mereka serta menyesuaikan kaedah pengajaran dengan perkembangan teknologi semasa. Transformasi pendidikan digital bukan sahaja melibatkan penggunaan teknologi tetapi juga memerlukan perubahan dalam kaedah pengajaran, infrastruktur dan tahap kesediaan guru serta pelajar. Walaupun teknologi menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran, pelaksanaannya memerlukan sokongan yang berterusan daripada kerajaan dan institusi pendidikan. Sebagai contoh, sekolah memerlukan kemudahan internet yang stabil
serta peralatan teknologi yang mencukupi bagi menyokong pembelajaran digital. Selain itu, guru juga memerlukan latihan profesional yang berterusan supaya mereka dapat menggunakan teknologi dengan lebih berkesan dalam pengajaran. Cabaran lain ialah jurang akses teknologi antara sekolah bandar dan luar bandar. Sekolah di kawasan bandar biasanya mempunyai kemudahan teknologi yang lebih baik berbanding sekolah di kawasan luar bandar. Oleh itu, usaha perlu dilakukan untuk memastikan transformasi pendidikan digital dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan adil kepada semua pelajar. Bagi menghadapi cabaran pendidikan digital, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Dasar Pendidikan Digital. Dasar ini bertujuan untuk memperkukuhkan penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan negara. Antara objektif utama dasar ini ialah untuk meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan pelajar supaya mereka bersedia untuk menghadapi ekonomi digital pada masa hadapan. Selain itu, dasar ini juga bertujuan untuk memperluaskan penggunaan platform pembelajaran digital seperti D5. Platform D5 menyediakan pelbagai aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom dan Microsoft 365 yang membantu guru dan pelajar untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara lebih efektif. Melalui dasar ini, kerajaan berharap sistem pendidikan Malaysia dapat bergerak seiring dengan perkembangan teknologi global. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu pelajar menghadapi cabaran ekonomi dan perubahan teknologi. Guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing pelajar untuk membina kemahiran masa depan. Sebagai contoh, guru boleh membantu pelajar membangunkan kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritis dan kreativiti. Selain itu, guru juga berperanan membimbing pelajar dalam membina literasi digital iaitu keupayaan menggunakan teknologi secara berkesan dan bertanggungjawab. Guru juga perlu membantu pelajar menjadi individu yang fleksibel dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia pekerjaan. Dengan bimbingan guru yang berkesan, pelajar dapat membina kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan. Seterusnya, kita akan melihat kepada cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pendidikan digital. Pada masa kini, penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin penting kerana ia dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif, fleksibel dan menarik. Namun begitu, pelaksanaan pendidikan digital bukanlah sesuatu yang mudah kerana guru perlu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan teknologi. Salah satu cabaran utama ialah kekurangan latihan teknologi dalam kalangan guru. Walaupun kebanyakan guru mempunyai pengalaman dan pengajaran tradisional, tidak semua guru mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dalam bilik darjah. Contohnya, ada guru yang masih kurang mahir untuk menggunakan platform pembelajaran seperti Google Classroom, aplikasi kuis interaktif atau sistem pembelajaran dalam talian. Cabaran kedua ialah kekangan masa untuk menyediakan bahan pembelajaran digital. Berbanding kaedah pengajaran tradisional, penyediaan bahan digital seperti slide interaktif, video pembelajaran atau bahan multimedia memerlukan masa yang lebih panjang. Guru bukan sahaja perlu menyediakan bahan pengajaran, tetapi juga perlu memastikan bahan tersebut sesuai dengan tahap pemahaman pelajar. Selain itu, perbezaan tahap kemahiran pelajar dalam penggunaan teknologi juga menjadi cabaran kepada guru. Dalam sesebuah kelas, terdapat pelajar yang sangat mahir menggunakan teknologi, tetapi terdapat juga pelajar yang kurang pendedahan kepada penggunaan peranti digital. Keadaan ini menyebabkan guru perlu menyesuaikan kaedah pengajaran supaya semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Cabaran yang seterusnya ialah kemudahan teknologi yang terhad di sekolah, terutamanya di kawasan luar bandar. Contohnya, ada sekolah yang masih menghadapi masalah capaian internet yang tidak stabil atau kekurangan peralatan teknologi seperti komputer dan projektor. Situasi ini boleh menyukarkan guru untuk melaksanakan pembelajaran digital secara sepenuhnya. Oleh itu, transformasi pendidikan digital memerlukan guru untuk menguasai kemahiran pedagogi digital
iaitu keupayaan menggabungkan teknologi dengan kaedah pengajaran yang berkesan dalam proses PDPC. Sebagai kesimpulan, walaupun guru menghadapi pelbagai cabaran dalam pendidikan digital, dengan sokongan latihan profesional dan kemudahan teknologi yang mencukupi, serta kesediaan guru untuk terus belajar, pendidikan digital dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan memberi manfaat kepada pelajar. Dengan sokongan latihan profesional, kemudahan teknologi yang mencukupi serta kesediaan guru untuk terus belajar, cabaran-cabaran ini dapat diatasi bagi memastikan pendidikan digital dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kemahiran digital merupakan salah satu kemahiran yang paling penting dalam dunia moden. Banyak sektor pekerjaan kini memerlukan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran teknologi serta keupayaan menyesuaikan diri dengan perkembangan digital. Contohnya sektor seperti perniagaan, komunikasi, pendidikan dan industri teknologi sangat bergantung kepada penggunaan teknologi digital. Oleh itu, sistem pendidikan perlu memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran digital dalam kalangan pelajar. Kemahiran digital juga membantu pelajar untuk mengakses maklumat dengan lebih mudah serta meningkatkan keupayaan pembelajaran kendiri. Dengan kemahiran digital yang baik, pelajar akan lebih bersedia untuk menghadapi dunia pekerjaan pada masa hadapan. Penggunaan teknologi juga semakin penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Teknologi boleh membantu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Contohnya penggunaan video pendidikan, permainan pembelajaran digital dan aplikasi interaktif yang boleh meningkatkan minat kanak-kanak terhadap pembelajaran. Namun begitu, penggunaan teknologi perlu dikawal supaya tidak memberi kesan negatif kepada perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Guru dan ibu bapa perlu memastikan teknologi digunakan secara seimbang dengan aktiviti pembelajaran lain seperti bermain, berinteraksi dan aktiviti fizikal. Dengan penggunaan yang seimbang, teknologi boleh menjadi alat yang sangat berkesan dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran kanak-kanak. Pendidikan memain peranan yang penting sebagai alat mobiliti sosial dalam masyarakat. Mobiliti sosial merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan dan pekerjaan. Melalui pendidikan yang berkualiti, pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah mempunyai peluang untuk meningkatkan kehidupan mereka pada masa hadapan. Sebagai contoh, pelajar daripada keluarga B40 yang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keadaan ini bukan sahaja meningkatkan taraf hidup individu tersebut, tetapi juga membantu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Oleh itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat keluar daripada tataran kemiskinan antara generasi. Bagi memastikan peluang pendidikan yang lebih adil, pelbagai program sokongan pendidikan telah diperkenalkan. Antara program tersebut ialah program jalinan antara universiti dan komuniti yang membantu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan. Selain itu, terdapat juga program bantuan peranti digital kepada pelajar yang memerlukan. Program bimbingan akademik juga membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi pembelajaran mereka. Di samping itu, bantuan kewangan pendidikan turut disediakan kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah bagi membantu mereka meneruskan pendidikan. Program-program ini memainkan peranan penting dalam mengurangkan jurang digital antara pelajar. Dalam pendidikan masa depan, peranan guru semakin penting sebagai pemudah cara pembelajaran. Guru perlu membantu pelajar membangunkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan literasi digital. Selain itu, guru juga perlu mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan dunia moden. Guru juga berperanan membentuk pelajar yang mempunyai daya tahan, kebolehsesuaian dan kemampuan menghadapi cabaran global. Dengan bimbingan guru yang berkesan, pelajar dapat berkembang menjadi individu yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga mampu menyumbang kepada pembangunan negara.
Bagi memastikan sistem pendidikan kekal relevan dengan perubahan global, Kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai langkah. Antaranya ialah pelaksanaan dasar pendidikan digital serta peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kerajaan juga memperkukuhkan latihan profesional guru supaya mereka bersedia menghadapi perubahan dalam pendidikan digital. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan generasi muda Malaysia mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan. Pelaburan dalam pendidikan merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing negara dalam ekonomi global. Sebagai kesimpulan, perubahan ekonomi global telah memberi pelbagai implikasi kepada sistem pendidikan. Antara cabaran utama yang dihadapi termasuk lajuran digital, ketidaksamaan sosioekonomi serta cabaran pendidikan digital. Namun begitu, melalui usaha transformasi pendidikan serta pelaksanaan dasar yang sesuai, sistem pendidikan Malaysia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Dalam hal ini, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam membimbing pelajar menghadapi cabaran masa depan. Dengan pendidikan yang berkualiti dan relevan, Malaysia dapat melahirkan generasi yang berdaya saing, berpengetahuan serta bersedia menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah. Akhir kata, pendidikan bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi merupakan asas dalam membina generasi yang berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan.